Raya ni you all masak nasi minyak ke nasi tomato? Resepi siapa yang you all gunakan? Anyway, saya nak kongsi satu tips yang mudah dan cepat untuk you all masak nasi yang best-best ni. Tak kisahlah dalam bulan puasa ke, bulan raya ke, bulan Deepawali ke, tak kisahlah. Kalau nak masak nasi yang best-best ni, nasi minyak ke, nasi tomato ni semua kan kita kena tumis, kena tambah minyak kan. So, saya cadangkan you all boleh gunakan minyak sawit merah, rasionya satu sudu minyak untuk satu pot beras. Minyak sawit merah ni boleh digunakan sebagai pewarna. Ia boleh color nasi tanpa penggunaan pewarna tambahan, dan minyak sawit merah ni juga boleh digunakan sekaligus untuk tujuan menumis. Yang menggunakan minyak sawit merah ni ada beberapa manfaat lain yang kita boleh dapati, iaitu yang pertama, ia kaya dengan nutrisi penting macam vitamin A, E, coenzim Q10, squalene dan phytosterol. Nutrien ni semua berfungsi untuk penglihatan, sistem imun, melindungi sel daripada kerosakan dan mengurangkan keradangan, menyokong kesihatan jantung dan meningkatkan tenaga serta berpotensi untuk menurunkan kolesterol jahat. Kedua, rasanya sedap bila kita tambah red palm oil ni. Dan yang ketiga, bila kita tambah red palm oil ni untuk masak nasi, warna nasi terus menerus menjadi warna kuning yang cantik dan ceria. Selain daripada tu, ada juga kajian peringkat awal yang menunjukkan penambahan red palm oil atau minyak sawit merah untuk masak nasi boleh merendahkan takat GI, yang bermaksud ia boleh panjangkan tempoh kekenyangan dan boleh stabilkan kenaikan gula di dalam darah kita lepas makan nasi. Kata pendeknya, bila kita tambah red palm oil ni, nasi akan menjadi makanan yang lebih menyihatkan. Walaupun kajian ni masih di peringkat awal, saya rasa dengan gabungan manfaat-manfaat yang lain, I think it's worth it untuk kita cuba try test. You all pun jangan lupa cuba try test, dan kalau dah cuba nanti jangan lupa untuk tag saya dalam video anda. Sehingga itu, video berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Celoteh Dr. Mala dengan ucapan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Saya kongsikan kaedah nak masak nasi dengan menambah minyak sawit merah. Cuci beras macam biasa, sukat air pun macam biasa. Lepas tu tambahkan satu sudu makan minyak sawit merah untuk setiap kap beras. Kacau-kacau-kacau bagi sebati. Lepas tu masak je dalam rice cooker macam biasa. Jangan lupa tekan cook. Lepas tu tada, siap. Nasi kita dah kuning, cantik dan ceria. Selamat mencuba semua.